Tengok ni guys, ini Geely Coolray di Indonesia. Tapi walaupun model ni dijual sebagai Geely dekat sini, kereta ni dibuat oleh Proton di Malaysia. So boleh kira macam dulu Proton rebatch kereta ni dari Geely dan sekarang dah dia rebatch balik kembali ke Geely. Well anyway, selain logo di depan ni, kereta ni boleh kira macam rojak sikit lah. Sebab dari luar, body dan lampu kereta ni is the Proton X50 versi sebelum facelift. Tapi bumper depan ni adalah dari versi update yang Malaysia tak pernah dapat. Dekat belakang ni pun sama juga, lampu dari X50 versi original. Tapi dekat atas dia pakai spoiler Batman besar ni from the facelift. Dan dekat bawah ni aku tak faham langsung. Dia macam ada lubang untuk exhaust like our X50 tapi dah ditutup pula. Rim dia pula diambil dari X50 FL, cuma dekat sini is full black dan warna body is steel bio green, warna facelift. By the way, tayarnya dah tukar dari jenama Continental jadi GT. So kita punya X50 yang dekat rumah tu tunggu masa je lah, nanti jadi GT macam ni juga. Yang peliknya, kita punya Proton tu B-pillars dia pakai cover gloss black, tapi dekat sini dia pakai stiker matte black macam ni saja. Ni nampak lagi murah, so kita punya lagi bagus lah. Tema rojak ni disambungkan ke dalam juga. So kalau dari luar kereta ni nampak macam X50 yang lama, dalam ni sebiji sama macam versi facelift. Yang ni Proton boleh kira bangga jugalah sebab dia claim dashboard baru ni Proton yang design. So sekarang model Geely sendiri dah pakai rekaan dari tim Malaysia. The thing is, kalau Proton sendiri tak claim yang ni design dia masa tu, nobody would have guessed lah. Sebab sekali pandang ni nampak macam a typical Chinese car dashboard je. Bawah bonnet dia pakai enjin baru Proton 1.5 liter IGT turbo 4 silinder. Tapi dekat sini enjin cover dia tak ada logo Proton. Sama macam Proton, Geely pun bangga habis enjin baru ni power tinggi. Sebab dekat Indonesia ni pun dia first tunjuk kereta ni to media at the Mandalika International Circuit. Samalah macam Proton S70 Conti Killer dekat Sepang tu dulu. Tapi power output di sini dah di down tune sikit sebab petrol biasa di Indonesia around 92 sahaja. But torque dan pecutan 0 to 100 masih sama. What is more surprising, harga Geely Coolray ni di Indonesia. Kat sini cuma ada dua variant sahaja. Low spec for sekitar RM75,000. High spec RM85,000. Kalau compare dengan harga Proton X50 di Malaysia, versi yang paling mahal, paling atas sekali di Indonesia ni lebih murah pun dari versi asas yang kita dapat di Malaysia. Kalau kita banding spek FS to FS, X50 kita hampir RM30,000 lebih mahal. Part ni memang susah nak explain lah sebab kereta ni body dengan engine dia semua dipasang di Malaysia. Lepas tu dia dieksportkan ke Indonesia. So macam mana Geely boleh jual lebih murah dari Proton sendiri? Aku pun tak tahu. Walau bagaimanapun, at least Geely dah start pakai kilang Proton di Tanjung Malim untuk ekspor kereta ke pasaran Asia Tenggara macam Indonesia, Vietnam dan the Philippines. Kira untung jugalah. So ini dia guys, Geely Coolray ataupun Proton X50 versi rebatch di Indonesia. Mana satu lagi lawa, Geely ataupun Proton? Tulis kat bawah.